Bidah, kau ikat tangkai-tangkai jering. Dola, kau buang tangkai-tangkai jering tu. Adik duduk diam-diam Akak nak lerang daun ni. Hani. Ucak. 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 Nah, Terima kasih. Mak, dalam raga ni ada 500. Dalam bakul tu pula ada 200. Lepas tu dalam supit tu ada 100. Kalau 500 tangkai jering, baru dapat RM2.50. 5 sembas. Kalau 100, baru dapat RM1. Kalau 50, baru dapat sembah. Kalau bawah tu dapat 4, bagi 2, baru dapat RM2. Lepas tu papan bunga tu pula ada 20. Yang tu pun ada 20, Mak. Jadi 40 semua. Jumlah ada 40. 40 tangkai. 40 kuntung. Hai, kalau laku tu semua, baru dapat RM2. Jara, bawa adik datang sini, Jara. Duduk sini. Adik tak malu. Dah besar minum susu lagi. Tak malu. Tak malu. Dah kenyang dah? Pergi main jauh-jauh. Ni, nak cakap ni. Ikan keli tu buat masak lemak. Bubuh pucuk kandis. Ikan kering bakar tu jangan lupa. Ni, Jarah, jangan lupa mandikan adik. Ni, kalau ada orang tanya emak, kata emak pergi kedai. Kalau ada orang tak kenal datang rumah, kata emak ada kat kebun. Kata ayah pula ada dekat alu. Ni, jangan lupa lagi satu. Tutup pintu baik-baik. Ni nasi ni. Jaga api dia, takut terbakar nanti. Jirus air sekali. jom kita. Jomlah bapaknya. Aduh. Lola, mai sini kejap. Tolong akak angkat tikar buruk boleh? Buat apa? Kita nak jemput padi kejap lagi. Angkat elok-elok tau. Jangan sampai kena kulit. Gatal nanti. Baik, Kak. Tidak? Nanti tolong tutup pintu depan tau. Kita akan turun ikut pintu belakang. Lepas tu bawa sekali kain kelubur mak untuk teduh adik nanti. Lepas tu badang-badang ni bawa elok-elok tau. Jangan sampai kena kulit adik, gatal nanti. Lepas dulu adik. Tolong akak angkut bakul ni. Letak atas kepala akak. Okay, tutup pintu rapat-rapat. Kulak kaki Tia, tengok. Situ, sini. Sabarlah dulu adik. Kita pergi jemur dulu padi ni. Balik nanti kita petik.
Cepat kita habis buat kerja, cepatlah kita kutip kulat. Kita kutip kulat kan Kak? Ya, kita kutip. Tu, sini kulat Kakak. Itu, sini. Itulah. Tanggalkan kain tu buat galas kulat nanti. Bidah, hati-hati sikit nanti terpijak kulat tu. Punah pula. Bidah, ambilkan kertas. Bidah. Tak ada Kak. Mana kertasnya? Tak jumpa pun. Mana kertas dia? Tak ada pun. Bawah ni kot. Tak ada pun. Kat atas. Tak ada. Ni apa? Oh, kat atas. Lah, saya cek kat bawah. Lola nak ikan keli? Tak nak sayur kulat. Kalau ikan kering nak? Tak nak sayur kulat je. Dola, ambil sikit-sikit lah dulu. Nanti kau tak habis. Betul tu. Apalah masalah si Dola ni. Makan. Ambil kulat tu. Kejap lagi, dia lapar, dia balik lah tu. Dia merajuk kejap je. Bidah, kenapa? Bidah. Adik, kenapa adik? Dola. Dola? Apa kau buat kat sini? Mana ada baju kau yang lain? Dah kenapa dia ni? Jomlah.
cik. Dapur. Mana kita buat tadi? Arwah kakak dah ambil untuk semua pagi. Kebun dah tahu baru saya bubur kayu suai lana. Nasib baiklah nasib dia dah tumpah. Jadi asbab juga. Dan kalau nak rugi tu dari dalam peti besi pun memang rugi juga.